orang. Mana orang ah mana orang tu? Orang tu pernah berpartner dengan awak. Who's that? Is it Lokman? Sofi tak pernah partner Lokman. Lah, Sofi tak tertarik ke dengan Abim No. Sedih. What? I think like dia punya perangai sama macam bapa I. Ya, Sofi anti. I got it. Tapi okey lah kalau dapat Lokman yang sekarang okey. Kalau Lokman yang muka Bollywood macam dulu tak mau. Hey, tu test Tu Echa. tak good dia tu. Itulah fasa yang paling Echa suka dekat Lokman. Tak, Echa dia memang suka. Bollywood one. Echa dia memang suka. Oh, ya ke? Oh, Echa dia memang suka muka-muka alamal. You weh. Kalau korang nak tahu Echa dia suka muka-muka alamal kodok. So Mak Kodok kan kembar dengan Lokman. Weh, Echa, korang nak tahu tak? Echa suka Irfan. So tak kenapa Echa tak nak Irsha comeback sebab diorang takut diorang bersama dalam real life. Yes, I know. Cuma Aisyah satu benda dia tak suka kat Irfan. Apa? Over. Ya ke Echa? Komen. Echa, ya ke? Betul ke Sofi cakap tu? Face Irsha nak tahu? Echa, Face Irsha nak Echa, saya kenal awak Echa. Mengaku Echa. Macam no comment. No comment. Play safe. Sebab Echa play safe. Echa jangan play safe. Tu ramai nak tahu kenapa. Echa, don't be fake Echa. You must tell the truth. Sofi diam. Saya dah rasa soto Madura sedap sangat. Thank you. Thank you. Saya dah try soto Madura. Satu kata cinta. Ada rambut dalam. Siapa nak jadi macam soto. Siapa nak jadi macam gaci. Siapa? Rina dah pernah makan bubur gaci. Dalam tu ada tai cicak. Aisyah makan. Tak jaga kebersihan. Aisyah makan Aku dah soto. repeat Ada banyak kali telur gaci. lipas. Ada Oh my god. My God. That's why lah sedap. Sebelum Echa berniaga garcil, dia ada buat ritual, okay? Patutlah. Ritual yang Tengok masin Echa dah tak rasa masin. Masinnya dekat Pelik, tangan kan? Echa. Masanya dekat Aisyah. Ya, sebab hari tu Aisyah kan main pick up line ketiak. Nak tahu, bubur tu adalah rendaman seluar dalam Aisyah. Yang tak, yang penting Victoria Secret. Wah, ada orang panggil saya, bagi saya LRT Ampang. Wow. Apa? Train. Orang bagi saya LRT. Nak LRT Pahang boleh? LRT Pahang. Faham tak ada LRT? Oh, tolonglah. Pahang ada LRT singa. ke? Pahang ada singa. Oh, ni kalau saya rasa info-info ayam Malkodok kena curi. Ayam Malkodok. Malkodok ada ayam ke? Dia tu tak ada ayam, dia tu banyak ayam. Nuar adalah ayam Nuar. Ha, Nuar ada ayam. Wah, Rina dapatlah teriampang. Wah, tak nak terampang. Korang bagi saya paus Melaka. Okey, jom kita tengok siapa yang sanggup bagi dekat BPK. Sofi ke dekat BPK je BPK. Memang kalah lah aku dengan kau bodoh. Tak nak aku. Okey. Tak juga Tak, weh. sebab aku tak pernah buat fikir. Serius aku tak pernah buat fikir. Okay, kalau macam tu Weh, Echa nampak tu. Okey. So dalam live kau berapa orang? 3 3K? 3K. Kau berapa? Aku 2.7. Okey, boleh lah tu. Okey. So sekarang dalam live saya, korang nak tak saya fikir?
Saya nak tanya Okay, dulu. korang nak tak Rina Korang fikir ada dengan belum? Sofi? Rina dengan Aisyah fikir dengan Sofi? Rina 8K kau menipu kau kan? Kau 8K dia tak guna. 3 lah. Siapa cakap apa ke? Kat sini diorang cakap kau 8K. Lepas tu kau lagi percaya dia orang. Taklah. Dah tu persahabatan kita selama ni untuk apa? Okey. Rina 3K. Korang jangan nak menipu aku Korang berdua satu Korang dah malam ready ke belum? Korang dah ready ke belum? Melaka dengan dekat ni tau. Rawang. Dengan dekat Ayam Rawang. Bubur gacil di atas cicak tu pun ada juga. Tak. Sekarang apa masalah diorang cakap 9K menipu Rina. Aku buat guna satu phone ni. Apa? Okay, kalau tak main fikir nak main apa? Guna pun satu lagi. Guna apa satu lagi? Kenapa? Dia nak check. Oh. Aduh, macam mana ni korang? Sofi tak nak main fikir sebab view Rina terlalu tinggi. Sofi, dia beza lah. Kadang view tinggi pun. Kadang view tinggi pun tapi yang bagi gift-nya tak ramai lah masa tu. Betul. Diorang kata dah 10K. Ya Allah, korang ni Dah 99K. Manalah Aci. tak cik. Dah tu nak main apa? Suruh dia orang pergi separuh kat Sofi. Korang untuk Adil cuba korang balance kan view Rina dengan view Sofi Tak apalah. Bagi Separuh 8K. bagi Adil. Tak sini keluar Moses 10K. Nak buat macam mana? Sabar. Geram aku Sofi ni. Macam mana? Okey, korang bagi saya 6K je. 6K je. Bagi saya 6K guys. 6K Lagi view, tak. baru saya confident. Tapi jangan bagi Rina lebih 10K lah. Rina penting je. Korang Okey, naik juga. Korang adu ke ceritanya yang lagi separuh dalam live Rina. Tolong ke Sofi boleh? Okey, aku tahu nak. Sofi. Karina for life. Okey, masuk live aku. Cepat. Dia cakap Echa lawanya. Sebab ada filter. Kalau dia remove filter ni, korang akan tahu kebenarannya. Taklah. Korang dua-dua je. Real lah. Busuknya bau. Esha. Aku nak 11K dah bodoh. Echa. Apa, Cik? Orang tu dah cakap. Orang tu dah Aku baru cakap. Dia 5K. tak suka orang bersedawa. Orang tu siapa? Ya Allah, korang tolong tak boleh main fikir. Korang cukupkan Shopee 10K. Sofi, Rina dapat bobo galaksi. Korang. Raya nak Okey. join live kita boleh ke Rina? Ah? Raya nak join live kita boleh ke? Malu lah, boleh je. Siapa? Raya. Oh? Ni first Weh, time hidung lah. besar. Assalamualaikum. Ya, abang. Kenapa kau ni biadab sangat ni? Orang bagi salam dulu tau Sofi. Waalaikumsalam. Ni hidung-hidung besar. Hai Rina. Hai, hidung besar. Kau tengok. Kau jangan. Kau tengok. Kau dah ajar dia bodoh Sofi ni. Sofi, Kau siapa? Kau tengok Rina dapat hidung besar ke tu? Memang hidung kau besar pun. Terima je lah reality tu. Okay macam ni lah. Okay, kalau anda kata ni. Okay, Rina, satu je saya nak bagi tahu. Ya? Kalau anda kata nanti, kalau anda kata nak kahwin ke apa kan, tolong jangan buat sanggup macam Sofi boleh? Kau tengok. Dah kau dah jadi ni dah, ahli neraka. Dah ikut Sofi. Habis tu mulut kau tu macam dah ni pembantu dia. neraka. Kau tengok tu, sanggul saja kalau anda kata kat kampung Nuar boleh punggal babi ke tu. Bosarnya. Dia dia lah. Ya Allah. Alah kau make up je Sofi. Kau fikir hidung aku ni apa? Aku cocok ke? Ya, kau dah make up pun, je sebab hidung tu aku dah je hidung kau original. nampak macam gitu. Cuba anda kata tak make up. Hidung kau tu make up Hidung ke kau tak make up, sama memang je macam tu Sofi. je hidung kau. Hidung kau sama je. Lebih kurang Nuar kau tahu hidung kau. Weh. Hidung kau tu macam Nuar. Tak, Tu hidung ada kau tu ada sebab Nuar. kau tak make up je macam tu. Aisyah, hai Aisyah. Aisyah. Saya berkenan dengan Kak Aisyah. Kena apa? Dia macam ni. Okay, kalau andai katalah andai kata orang kata saya teringin nak masuk AI team tapi saya tak nak pandang orang lain. Saya nak pandang Aisyah boleh? Boleh. Betul Kalau Ryan menarik boleh je. Raya kena kelakar dulu. Saya tak kelakar. Asal kau gelak-gelak babi tapi kau pergi. Kalau aku Diam kau. Alamak, hidung. Bising.
Mak Okay. kau. Kalau ada... Kau diam boleh tak? Alamak. Nasha. Aku tak layak. Aisyah. Tak apa, kau masuk Amanah Zahan. Lepak ya? Dua. Kau kat mana ni? Kau jangan dahaka aku, Sofi. Kau jangan dahaka. Kau ingat Jumaat ni kau jangan dahaka tau. Minta maaf lu. Tolong kau. Aku tak nak tolong kau. Aku tak nak tolong kau. Minta maaf lu. Aku tak nak tolong kau. Aku tak nak tolong kau. Macam ni kau. Okay, baik. Okay, sambut. Dia... Tak faham lah. Rina tak faham. Janganlah bagi dia berbual Rina tak faham. Okay, sekarang ni Sofi sayang Syami. Dia kau ni. Tiba-tiba bodoh. Jawab je dah. Jawab je lah. Syami. Tak macam ni Sofi sayang Syami tak? Sayang Raya. Ish kau macam tu. Betul ni. Kalau saya nak record ni. Rina. Ya. Yeah. Biar ada orang bagi aku pause tadi. Thank you. Ke? Pause apa? Saya dapat check lah. Dapat cek. Cek apa? Daripada partner Rina lah. Siapa? Kekanda. Ya, Sofi Dia belum partner Lina lagi. aku kena ceramah, Sofi. Betul tak? Aku kena ceramah. Memang tengok patut pun dia- kau kali neraka. Tak, bukan kau ni. Kau tengok dia ceramah aku apa? Panjang mat. Apa weh? Suruh kau pergi umrah ke? Tak, dia masa tu kat umrah tu. Kalau aku baca ni. Cuba bayangkan Ryan, duit kau banyak ni. Kan aku letak status ni member aku ada accident kat Thailand. Lepas tu kan aku letak kat status. Lepas tu dia cakap kat aku, cuba bayangkan Ryan, duit kau banyak ni, tiba-tiba berlaku benda macam ni. Lepas tu kau dah tak boleh nak fly terbang ke Mekah, tunai kewajipan sebagai umat Islam. Mesti kau sedih nanti. Bukan pergi bermaksud untuk berubah, tapi pergi sebab kita masih ingat siapa yang mencipta kita dan bagi rezeki kat kita, bagi kesihatan, bagi kebahagiaan. Semoga terbuka pintu hati. Duit boleh habis untuk Thai, untuk Indonesia, untuk motor. Takkan benda baik tak boleh. Hashtag Karina, dia cakap. Tak ni, tambah sekali Raya untuk perempuan. Oh kau kat aku je semua jahat. Untuk perempuan sekali. Dia cakap macam tu kat Rina. Yang hashtag tu real ke? Hashtag tu real, hashtag Rina. Tak adalah hashtag, tak adalah. Tapi betul dia ceramah saya. Tapi terima kasih Mirul. Tapi itulah dia cakap macam tu. Kenapa dia tak cakap kat Sofi Cakap Sofi, Kanda ada je lah personal Sofi, takkan Sofi nak bagi tahu orang. Tapi dia cakap apa kan kau? Cakap semoga buang sanggul macam tu. Semoga dia tak bawa sarang terbuang ke mana-mana. Sofi minta dia doa dekat sana. Ya. Supaya Sofi tak maafkan orang yang kutuk Sofi. We need to go. Sorry. Okay, Tak ada aku dengan okay, budak Rina, balik kau tinggal ni. aku kat dia. Kau tinggal aku kat dia jap. Aku tak boleh. Aku kalau depan Rina, aku kena baik. Aku tak boleh macam ni. Tak nak jangan tinggalkan aku dengan budak baling ni. Okay, kau sabar jap Bye. Thank you korang bagi gift. Okay, kau sabar jap. Jangan tinggal aku dengan budak baling ni. Kau tak sabar.